Gold bar 100 gram ini dalam tempoh 3 tahun je harganya naik macam roket. Tahun 2022, harganya lebih kurang 26,800. 2023, harga dia naik 32,300. Tahun 2024 dah jadi 40,800. Dan tahun 2025, pada hari ini, nilai dia dah jadi 58,000. Total peningkatan 31,400 dalam masa 3 tahun atau lebih kurang 117% kenaikan. Purata 39% setahun keuntungannya. Kalau berbanding tuan-puan simpan duit dekat ASB dan tabung haji, hanya dapat sekitar 18% saja kenaikan dalam tempoh 3 tahun. Kurang untung berbanding tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab tu, pakar kewangan Tuan Azizi Ali bagi tahu, emas ini bukan sekadar simpan. Dia lindung nilai, jaga kekayaan dan dia bagi kita rasa selamat untuk jangka masa yang panjang. Kalau anda memang betul-betul nak kukuhkan kewangan perlahan, 100 gram emas ini memang pilihan yang sangat bijak. Nak saya bantu tuan-puan untuk dapatkan 100 gram yang pertama dengan cara yang mudah, mampu milik dan patuh syariah? Boleh cepat-cepat isi beg biru di bawah untuk bimbingan sepenuhnya.